Pernahkah anda rasa sengsara kerana terpaksa memejamkan mata dengan erat pada pukul 2 atau 3 pagi dan cuba untuk tidur semula? Saya akan hentikan penderitaan itu malam ini juga. Bukan kerana daya tahan anda lemah atau kerana usia. Puncanya mudah, anda belum belajar cara untuk tidur semula. Jika anda ikut 3 panduan yang saya kongsikan hari ini, anda akan dapat kembali tidur nyenyak dalam masa 5 minit tanpa perlu panik walaupun anda terjaga di tengah malam. Saya, Dr. Imam Santoso, akan mendedahkan jadual harian ajaib dan kad-kad panduan subuh yang telah mengubah hidup Encik Ismail dalam masa 90 hari sahaja. Bermula malam ini, anda akan benar-benar dapat tidur dengan nyenyak. Adakah anda sering mengalami malam-malam seperti ini? Walaupun semasa hendak tidur, anda fikir hari ini mungkin akan baik-baik sahaja. Namun, sekitar pukul 2 atau 3 pagi, mata anda tiba-tiba terbuka luas. Aku dah bangun. Pada mulanya, anda tidak terlalu memikirkannya dan cuba memejamkan mata semula. Tetapi anehnya, walaupun mata anda jelas tertutup, rasa mengantuk tidak kunjung tiba. Pada masa itu, kebanyakan orang bertindak balas seperti ini. Mereka melihat jam dan mula mengira di dalam kepala. Mereka fikir mereka masih boleh tidur selama 2 jam lagi. Kemudian, mereka memejamkan mata dengan lebih erat dan cuba bertahan walaupun terpaksa memaksa diri. Tetapi dari saat itulah pertarungan melawan tidur bermula. Apabila ini mula berulang pada waktu awal pagi, hampir tanpa pengecualian, fikiran pertama semua orang ialah, adakah saya ada apa-apa masalah? Izinkan saya jelaskan perkara ini. Ini bukan masalah yang disebabkan oleh kurangnya tekad atau tabiat tidur yang buruk. Ia disebabkan oleh perubahan dalam jenis tidur yang berlaku secara semula jadi apabila anda memasuki usia tua. Apabila ramai orang mendengar perkataan insomnia, mereka hanya membayangkan tidak dapat tidur langsung walaupun sudah berbaring. Namun, masalah yang paling biasa muncul selepas usia 60 tahun sebenarnya agak berbeza. Ia adalah terjaga di tengah malam. Dari segi perubatan, keadaan ini dikenali sebagai gangguan pengekalan tidur. Istilahnya mungkin kedengaran sedikit rumit, tetapi maksudnya mudah. Untuk mula tidur itu sendiri tidak begitu sukar. Masalahnya ialah apabila anda sudah tidur, anda tidak dapat mengekalkan keadaan itu sehingga ke penghujung hari dan terjaga di tengah malam. Ada satu perkara yang sangat penting di sini. Siaran hari ini bukan sahaja bertujuan untuk mengajar anda cara mengelak daripada terjaga walau apa pun caranya. Kerana realitinya ialah ada hari-hari anda boleh tidur tanpa terjaga, tetapi ada juga hari-hari anda pasti akan terjaga, tidak kira betapa berhati-hatinya anda. Oleh itu, saya akan membahagikan perbincangan hari ini kepada 2 bahagian dari awal lagi. Satu ialah bagaimana untuk mengurangkan terjaga pada waktu awal pagi dan yang satu lagi ialah bagaimana untuk tidur semula selepas terjaga. Jika anda tidak memahami kedua-dua prinsip ini, tidak kira betapa baiknya kaedah rahsia yang anda tahu, anda akan tetap tersungkur untuk tidur semula di tempat yang sama setiap pagi. Sekarang, tanyalah diri anda satu soalan. Apabila anda membuka mata pada waktu subuh, adakah fikiran seperti ini yang pertama kali muncul di kepala anda? Kenapa aku mengantuk sangat hari ini? Apa yang patut aku buat esok kalau letih macam ni? Tak banyak masa lagi nak tidur. Jika fikiran seperti itu tiba-tiba muncul di kepala anda secara refleks, kemungkinan besar usaha anda selama ini hanya membuatkan anda lebih terjaga daripada membantu anda tidur. Dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat 3 tingkah laku yang anda lakukan hampir setiap masa tanpa sedar. Yang menghairankan, walaupun semua tindakan ini adalah cubaan untuk mengantuk, ia sebenarnya berfungsi sebagai suis yang membangunkan otak anda. Tabiat memeriksa jam, memeriksa telefon dan berfikir tentang masa. Hanya dengan memeriksa 3 perkara ini dahulu, anda sudah menyelesaikan hampir separuh daripada masalah. Sebaik sahaja anda mematikan suis yang membangunkan otak, tidur akan datang secara semula jadi. Hari ini, saya akan matikan ketiga-tiga suis itu untuk anda sekarang. Cuba ingat kembali saat sepintas lalu apabila anda membuka mata pada waktu subuh. Pada saat itu, kita hampir secara refleks cuba menyelesaikan keadaan itu. Tetapi bagaimana jika cubaan itu sendiri yang menghidifkan suis yang membangunkan otak anda? 3 tingkah laku yang akan saya huraikan bukanlah tabiat yang disebabkan oleh kurangnya tekad. Ia adalah tingkah laku yang diulangi oleh begitu ramai orang dewasa dengan cara yang sama. Jadi,
Tolong jangan salahkan diri anda walaupun ini berlaku pada anda. Mari kita lihat tingkah laku yang pertama. Pertama ialah tabiat memeriksa jam sebaik sahaja anda membuka mata. Jam di atas meja menarik perhatian anda dan anda menggerling ke arah jam dinding. Sudah pukul 3. Aku masih boleh tidur 2 jam lagi. Pada masa ini, kita rasa seolah-olah kita mengawal tidur dengan baik. Namun, sesuatu yang sama sekali berbeza sedang berlaku di dalam otak. Sebaik sahaja anda melihat jam, otak serta-merta beralih ke mod pengiraan. Ia serta-merta mula menyusun pukul berapa anda perlu bangun, berapa jam lagi anda boleh tidur jika anda terus tidur, dan juga bagaimana hari ini akan berlalu jika pagi datang begitu sahaja. Ini bukan sekadar pemikiran ringkas. Ia adalah isyarat bangun yang jelas dihantar ke otak. Sistem saraf simpatetik menjadi aktif dan badan mula keliru menganggap ia sudah siang. Itulah sebabnya, pada waktu awal pagi, sebaik sahaja anda melihat jam, anda mula hilang rasa mengantuk sepenuhnya. Mulai sekarang, anda mesti lakukan begini. Jangan lihat jam pada waktu awal pagi. Jika boleh, terbalikkan jam anda. Jika anda tidak tahu pukul berapa, otak tidak dapat membuat pengiraan. Apabila pengiraan berhenti, otak menerima isyarat bahawa sudah tiba masanya untuk berehat. Tabiat kedua ialah tabiat memeriksa telefon walaupun sekejap. Sekadar nak tengok pukul berapa. Ada mesej masuk malam tadi tak? Mungkin anda berkata pada diri sendiri untuk melihat sekejap sahaja. Namun, sebaik sahaja anda menghidupkan skrin, tidur hampir pasti akan terganggu. Cahaya dari telefon di dalam bilik yang gelap lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Kita merasakan cahaya itu serupa dengan cahaya pagi. Pada masa itu, rembesan melatonin, hormon yang menyebabkan rasa mengantuk menurun dengan mendadak. Mungkin anda pernah mengalami perasaan di mana kepala anda menjadi lebih jernih dan jantung berdegup kencang tanpa sebab walaupun mata anda terpejam. Ini bukan fenomena yang disebabkan oleh kebimbangan. Ia adalah tindak balas yang sangat semula jadi apabila badan anda terjaga kerana cahaya. Jadi, berjanjilah pada saya satu perkara. Walaupun mata anda terbuka pada waktu subuh, jangan capai telefon. Juga penting untuk tidak memusingkan badan ke arah itu. Mewujudkan persekitaran di mana anda tidak boleh melihatnya dari awal adalah kaedah yang jauh lebih berkesan daripada cuba menahan pandangan dengan berkata pada diri sendiri untuk tidak melihat. Tingkah laku ketiga pada mulanya kelihatan biasa, tetapi ia adalah tabiat yang paling berbahaya. Ia adalah mengira baki masa di dalam kepala. Tinggal 1 jam setengah je lagi. Macam mana kalau esok aku letih? Ini mungkin membuat anda rasa cemas, tetapi ia sebenarnya satu tindakan yang memaksa otak untuk bekerja. Sebaik sahaja otak mula bekerja, tidur secara semula jadi akan diletakkan di tempat kedua. Inilah sebabnya mengapa semakin anda cuba memaksa diri untuk berjaga, semakin sukar untuk anda tidur. Jadi, ingat ayat ini baik-baik, tak perlu kira sekarang. Apabila anda membuka mata, cakap sahaja pada diri sendiri, aku tak perlu tahu. Baring diam-diam sahaja. Ini bukan ayat untuk memaksa anda tidur. Ia adalah isyarat yang sangat mudah untuk menghentikan aktiviti otak buat sementara waktu. Jika anda sudah mendengar sampai di sini, anda mungkin bimbang. Anda mungkin tertanya-tanya, kalau aku tak tengok jam, tak tengok telefon dan tak mengira tapi masih tak boleh tidur macam mana? Anda betul, itu pasti berlaku. Itulah sebabnya bahagian seterusnya adalah bahagian paling penting dalam video ini. Saya akan berikan anda kriteria yang jelas tentang berapa lama anda patut baring di atas katil dan bila anda patut bangun dari katil. Jika anda faham standard ini dengan betul, anda boleh mengubah sepenuhnya kitaran tidur anda dan mengelak daripada terjaga di tengah malam. Sekarang, mari kita bercakap tentang standard 20 minit itu. Ingat sahaja 20 minit. Standard tunggal ini akan menjadi kunci yang mengubah malam buruk anda menjadi syurga dan membantu anda tidur dengan mudah malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita yang akan saya sampaikan ini mungkin membuatkan mereka yang sudah lama menderita insomnia berkerut dahi. Ini kerana kita selalu diajar bahawa masa berbaring di atas katil adalah penting, tetapi kita tidak pernah diajar bila sebenarnya kita patut bangun dari katil. Namun, perbezaan inilah yang membezakan antara mereka yang tidur nyenyak semula selepas terjaga di tengah malam dengan mereka yang merosakkan tidur mereka dan akhirnya merosakkan sepanjang hari mereka. Standard ini agak mudah.
ia adalah 20 minit. Jika anda terjaga di tengah malam dan dapat tidur semula dalam masa 20 minit, pada asasnya anda telah melalui malam itu tanpa sebarang masalah besar. Namun, jika 20 minit telah berlalu dan anda masih tidak dapat tidur, itu bukan masanya untuk terus mencuba, tetapi masanya untuk anda mengubah pendekatan. Ini bukan helah, tetapi standard yang telah terbukti berkali-kali dalam tempoh yang lama untuk ubat tidur. Namun, kebanyakan orang terus menunggu seperti ini. Kalau aku baring lama sikit lagi, akhirnya aku akan tidur juga kan? Sekurang-kurangnya mata aku terpejam, jadi badan aku dapat berehat. Izinkan saya bertanya soalan terus terang. Adakah tempoh berbaring itu benar-benar membantu anda berehat? Bagi kebanyakan anda, ingatan pertama yang muncul di kepala ialah nafas menjadi lebih pendek, fikiran bertimbun-timbun dan badan menjadi kaku. Ada sebab untuk ini. Jika anda terus berbaring di atas katil walaupun tidak dapat tidur, otak anda akan melalui satu proses pembelajaran yang sangat berbahaya. Ia akan ingat bahawa ini bukan tempat untuk tidur, tetapi tempat untuk anda membuka mata, risau dan mengira. Apabila ingatan ini terkumpul, katil tidak lagi menjadi tempat yang selesa. Akibatnya, kita akan terjaga pada waktu yang lebih kurang sama setiap hari dan terbaring di tempat yang sama berulang-ulang. Ini bukan keadaan yang tiba-tiba berkembang seiring usia, tetapi satu proses di mana hubungan yang salah menjadi sebati. Ia bukan disebabkan oleh usia dan bukan juga disebabkan oleh kurangnya tekad. Jadi, bagaimana anda patut mendekati 20 minit itu? Saya tekankan sekali lagi, tidak perlu melihat jam. Anda tidak perlu tahu masa yang tepat. Sebaliknya, anda akan perasan isyarat-isyarat ini. Kekerapan anda bergolek-golek meningkat dengan ketara, fikiran menjadi bercelaru dan anda bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tak boleh tidur? Jika anda merasakan isyarat ini, anda boleh menganggap sekurang-kurangnya 20 minit telah berlalu. Itulah masanya anda mesti dengan beraninya bangun dari katil. Apabila mendengar ini, ramai yang bertanya, kenapa saya perlu bersusah payah keluar dari katil sedangkan saya tidak boleh tidur? Jawapannya hanya satu, untuk menjadikan katil itu kembali sebagai tempat khusus untuk tidur sahaja. Sudah tentu ada satu syarat. Anda tidak boleh melakukan kerja rumah, menghidupkan TV atau menonton berita apabila anda sudah keluar. Itu akan menjadi tindakan untuk membangunkan otak anda. Sebaliknya, biarkan lampu malap dan duduk di kerusi yang selesa untuk seketika. Hanya selak beberapa muka surat buku kertas yang membuat anda mengantuk, atau hanya duduk diam dan rasakan bunyi nafas anda sendiri. Matlamat di sini bukan untuk tertidur. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan keadaan di mana anda tidak perlu bergelut untuk tidur. Ada satu perkara penting yang perlu diingat di sini. Tidur akan hilang jika anda mengejarnya, tetapi akan kembali jika anda melepaskannya. Duduk sekarang pun tidak mengapa. Kembalilah ke katil apabila anda rasa mengantuk. Saat anda melepaskan pemikiran seperti itu, pertahanan otak akan mula berehat secara senyap. Jadi, bila anda patut kembali ke katil, kriterianya sangat jelas. Ia adalah apabila anda merasakan rasa mengantuk yang sebenar di dalam badan anda, apabila kelopak mata anda terasa berat dan kepala anda mula terangguk-angguk ke depan, itulah masanya anda patut kembali ke katil. Jika anda berbaring semula tetapi masih tidak dapat tidur, anda hanya perlu keluar sebentar menggunakan kaedah yang sama. Proses ini adalah kaedah kawalan tingkah laku yang paling berkesan yang disebut dalam perubatan tidur. Jika anda sudah mendengar sampai di sini, anda mungkin mempunyai soalan-soalan berikut. Adakah saya perlu mengulangi ini setiap hari? Berapa lama saya perlu melakukan ini? Sekarang saya akan ringkaskan jawapannya untuk anda. Setakat ini, anda mungkin berfikir, saya faham tingkah laku yang anda huraikan apabila terjaga, tetapi bukankah wajar tidur menjadi lebih ringan apabila anda semakin tua? Ini adalah soalan yang sangat tajam dan sangat penting. Dan jawapan kepada soalan ini juga merupakan teras video hari ini. Izinkan saya mulakan dengan kesimpulan. Betul, corak tidur berubah mengikut usia. Namun, itu tidak bermakna tidur anda rosak. Masalah sebenar terletak di tempat lain. Ia adalah kerana kita masih cuba menerapkan tabiat tidur dari zaman muda kepada tubuh kita hari ini. Ramai orang berkata seperti dulu saya tidur nyenyak 7 jam, tetapi sekarang saya hanya tidur sekitar 5 jam. Melihat saya sering terjaga, saya rasa tidur saya sudah rosak sepenuhnya. Namun, dari sudut pandangan perubatan,
Cara berfikir ini adalah satu salah faham klasik yang sebenarnya menyukarkan lagi keadaan kita. Apabila kita semakin tua, tidur akan berubah secara semula jadi. Tempoh tidur nyenyak berkurangan sedikit dan bilangan terjaga sekejap di tengah malam meningkat. Jumlah masa tidur keseluruhan juga mungkin lebih pendek sedikit. Ini bukan tanda bahawa badan anda mengalami masalah. Ia adalah proses penuaan yang sangat semula jadi. Namun, sebaik sahaja anda mentafsirkan perubahan ini sebagai tidur malam yang tidak lena atau tidur yang rosak, otak mula menganggap tidur sebagai satu ancaman. Apa yang berlaku apabila anda takut untuk tidur? Macam mana kalau malam ni aku tak boleh tidur lagi? Esok aku akan letih. Bolehkah aku jatuh sakit? Sebaik sahaja fikiran ini membanjiri minda, otak menjadi lebih berwaspada. Inilah musuh terbesar tidur. Ada satu perkara penting yang perlu anda ingat di sini. Punca sebenar insomnia pada usia tua bukanlah kekurangan tidur, tetapi otak yang terlalu terangsang. Jadi, anda perlu mengubah matlamat anda. Anda boleh melepaskan standard untuk tidur selama beberapa jam tertentu, seperti ketika anda masih muda. Sebaliknya, cuba fokus pada satu perkara saja. Fikirkan bagaimana anda boleh menenangkan otak dengan lebih cepat sedikit. Jika standard ini tidak berubah, tidur akan sukar untuk kembali, tidak kira betapa baiknya kaedah yang anda gunakan. Jadi, mulai sekarang, apabila anda terjaga pada waktu subuh, cuba fikirkan seperti ini. Aku bangun lagi. Tidur aku memang bermasalah. Kata-kata ini seperti jam loceng yang membangunkan otak anda. Sebaliknya, apa kata cuba ubahnya seperti ini? Ini adalah fenomena biasa pada usia ini. Badan aku sudah cukup berehat dan aku boleh tidur semula nanti. Ayat yang lembut ini akan menjadi ubat pertama untuk menenangkan otak anda. Sebenarnya, kajian menunjukkan perbezaan yang sangat jelas. Walaupun dengan jumlah tidur yang sama, perasaan kurang tidur pada keesokan harinya sangat berbeza antara mereka yang percaya tidur, mereka terjejas dengan mereka yang menerimanya sebagai proses semula jadi yang perlu disesuaikan. Kualiti tidur berubah bergantung pada cara otak kita melihatnya. Adakah sesuatu yang aneh di sini? Walaupun kedua-dua orang mempunyai malam yang tidak lena, setengah orang masih agak segar pada waktu siang, manakala yang lain keletihan sepanjang hari. Perbezaan ini bukan disebabkan oleh tempoh tidur. Ia berpunca daripada perbezaan dalam pemikiran setiap orang tentang tidur. Ini secara semula jadi membawa kepada soalan, berapa jam tidur yang dianggap normal? Anda tidak perlu lagi berpegang pada angka-angka itu. Sebaliknya, anda hanya perlu memeriksa 3 perkara ini pada diri anda. Adakah anda terlalu letih sehingga sukar melakukan aktiviti harian pada waktu siang? Adakah anda tidur siang terlalu lama? Adakah mata anda terasa terlalu berat pada waktu petang? Jika ketiga-tiga perkara ini bukan masalah besar, tidur anda sudah hampir mencapai tahap yang baik. Sekarang, tinggal satu lagi kepingan teka-teki. Adakah cara asas untuk mencegah terjaga pada waktu malam? Mari kita ketahuinya sekarang. Tidur malam sebenarnya ditentukan pada waktu siang. Kaedah untuk mengurangkan tekanan otak terlebih dahulu dan memastikan tidur malam yang nyenyak sepenuhnya, saya akan dedahkannya sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang sampai ke bahagian yang paling penting. Jika anda telah sabar mendengar sehingga ke sini, anda pasti sudah tahu satu kebenaran. Masalah terjaga pada waktu subuh bukan sekadar masalah satu saat. Sebenarnya, 12 jam yang anda lalui pada waktu siang telah menentukan hasil pagi ini. Cuba untuk tidur nyenyak hanya pada waktu malam adalah seperti cuba mencedok air dengan baldi apabila empangan sudah pecah. Jadi, hari ini kita akan menyelesaikan punca utama dan meneroka rahsia waktu siang untuk membina badan yang tidak akan terjaga sepanjang malam. Saya akan ringkaskan perkara teras dalam satu ayat sahaja. Jika anda mahu kurangkan terjaga pada waktu malam, anda mesti hapuskan toksin tekanan yang terkumpul di dalam otak sepanjang hari. Otak tidak tiba-tiba menghasilkan tidur hanya kerana malam tiba. Ia menilai isyarat yang diterima pada waktu siang, memutuskan bahawa sudah tiba masanya untuk berehat dan mematikan dirinya secara automatik. 3 rahsia untuk mengendalikan suis tenaga itu dengan betul. Rahsia pertama ialah pengkhianatan tidur siang. Ramai di antara anda cuba untuk berjaga kerana bimbang tentang tidur malam, bukan? Namun, ini sebenarnya lebih banyak mendatangkan mudarat daripada kebaikan. Apabila anda melepasi usia 65 tahun,
Otak anda tidak dapat menahan keadaan terjaga sepenuhnya sepanjang hari seperti ketika anda masih muda. Jika anda cuba berjaga terlalu lama pada waktu siang, otak akan terlebih beban apabila malam tiba, menjadikannya lebih mudah untuk anda terjaga. Secara ringkasnya, ia berfungsi seperti ini. Jika anda menolak otak ke hadnya dengan menahan diri pada waktu siang, ia tidak akan memberi isyarat untuk berhenti berfungsi pada waktu malam. Sebaliknya, ia akan menjerit bahawa ia belum berehat sepenuhnya. Itulah sebabnya semakin anda menahan diri pada waktu siang, semakin ringan tidur anda pada waktu awal pagi. Hanya ada satu kriteria. Anda mesti elakkan tidur siang yang melebihi 1 jam. Sebaliknya, tidur siang singkat di bawah 20 minit adalah ubat terbaik untuk mencegah otak terlebih beban. Rahsianya di sini adalah jangan berbaring di atas katil. Duduklah di sofa, biarkan lampu terpasang dan pejamkan mata dengan perlahan. Apabila anda berehat dalam tempoh yang singkat seperti ini, otak akan sedar bahawa ini bukan tidur nyenyak tetapi sekadar berehat seketika. Rehat singkat ini pastinya membantu otak menjadi kurang sensitif pada waktu malam dan mengurangkan kekerapan terjaga di tengah malam pada waktu awal pagi. Anda tidak sepatutnya memaksa diri untuk tidak tidur siang. Anda patut melaraskan masa tidur kepada 20 minit. Izinkan saya semak perkara ini sekali lagi. Pernahkah anda mengalami hari di mana anda fikir, bertahan sahajalah, tetapi kemudian menyedari badan anda letih tetapi minda anda terjaga? Itulah masa anda paling banyak tidur pada waktu awal pagi. Jadi, tidur siang bukan soal tekad tetapi soal pelarasan. Perkara kedua ialah tidur akan terganggu jika cahaya terputus. Apabila kita semakin tua, melatonin, hormon yang mengawal tidur akan berkurangan. Namun, ada satu faktor penting yang membantu mengembalikan tahap hormon ini kepada normal. Ia adalah cahaya matahari pada waktu siang. Jika anda berada di dalam rumah sepanjang hari, otak akan mula keliru antara siang dan malam. Jika otak tidak mengenali siang sebagai siang, ia tidak dapat mematikan kuasa walaupun malam tiba dan akan kekal dalam keadaan separa sedar. Tidur yang tidak cekap akan menjadi ringan, membuatkan anda terkejut bangun dengan bunyi yang sedikit sahaja pada waktu awal pagi. Jadi, berjanjilah pada saya, keluarlah selama kira-kira 20 minit sebelum pukul 4 petang. Anda tidak perlu berjalan-jalan. Duduk di bangku di kawasan perumahan pun boleh, di balkoni pun boleh. Yang penting ialah menghantar isyarat yang kuat kepada otak melalui mata, menandakan bahawa ia sudah siang. Tanggalkan topi anda sebentar dan nikmati cahaya matahari. Ini bukan senaman. Ini adalah strategi kelangsungan hidup untuk menetapkan semula jam biologi otak kepada sifar. Isyarat ini perlu jelas supaya isyarat tidur yang sebenar dapat berfungsi pada waktu malam. Izinkan saya semak sekali lagi. Baru-baru ini, adakah anda rasa siang dan malam telah bercampur aduk? Semakin lama anda berada di dalam rumah pada waktu siang, semakin cenderung otak anda untuk kurang terjaga apabila malam tiba. Jadi cahaya matahari adalah isyarat, bukan senaman. Perkara ketiga ialah otak yang terlalu panas pada waktu petang. Ramai yang bertanya apa salahnya menonton berita. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak kira apa kandungannya, berita malam adalah perangsang yang membangunkan otak. Proses berdebat dengan seseorang, menjadi marah dan membiarkan kebimbangan duniawi tidak terkawal akan membuatkan otak anda mendidih. Berbaring di atas katil dengan otak yang panas itu, api itu menyala semula pada waktu subuh, menyebabkan anda membuka mata. Anda mesti menukar otak kepada mod yang lebih ringkas 1 jam sebelum tidur. Jangan masukkan maklumat baru. Ketepikan kebimbangan anda. Hanya pasang drama TV yang anda sudah tonton 100 kali dan tahu jalan ceritanya, atau program radio yang ringan. Tidur bukanlah tetamu yang datang apabila anda sedang fokus pada sesuatu. Ia adalah tetamu yang datang secara senyap apabila anda tidak lagi peduli dengan hal-hal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita hari ini agak panjang, tetapi mesej utamanya sangat jelas. Terjaga pada waktu subuh bukanlah satu penyakit. Cara anda bertindak balas pada saat itu akan menentukan keadaan anda pada keesokan harinya. Bermula malam ini, jika anda terjaga pada waktu subuh, keluarkan kad-kad dari bab 4 mengikut urutan. Kad pertama, jangan periksa. Jangan capai telefon atau jam sebaik sahaja anda membuka mata. Otak anda mula bekerja dalam 0.1 saat untuk memeriksa masa. Pukul berapa sekarang? Alamak,
aku dalam masalah. Sebaik sahaja pemikiran ini bermula, tidur akan hilang. Hanya sedar, aku dah bangun dan berhenti di situ. Kad kedua, hanya perhatikan nafas anda. Apabila anda rasa tidak boleh tidur, jangan paksa diri untuk tidak tidur. Sebaliknya, hanya fokus pada bunyi nafas anda yang masuk dan keluar. Anda tidak perlu menarik nafas panjang. Hanya rasakan sensasi udara masuk dan keluar. Dan katakan satu perkara pada diri anda. Sekarang bukan masa untuk cuba tidur, tetapi masa untuk membiarkan otak anda bekerja. Ayat ringkas ini akan membantu anda menahan ketegangan otak. Kad ketiga ialah buat keputusan berdasarkan deria anda. Ada satu perkara yang sering anda ragu. Selepas berapa lama saya patut bangun? Namun hari ini jangan kira masa untuk diri sendiri. Sebaik sahaja anda melihat jam, otak anda mula mengira semula. Sebaliknya, tetapkan standard seperti ini. Apabila fikiran mula berputar di kepala anda 2 atau 3 kali, itulah masanya anda perlu membuat keputusan. Pada masa itu, jangan bergolek-golek di atas katil dan menyalahkan diri sendiri. Dengan berani keluar ke ruang tamu, anda mesti tanamkan dalam otak bahawa katil hanyalah tempat untuk tidur. Duduk di sofa di ruang tamu yang malap dan baca buku yang membosankan atau buat secawan air suam. Keberanian untuk duduk sekarang dan kembali jika anda mengantuk akan membantu anda tidur semula. Kad keempat, ubah standard kejayaan. Anda mungkin tidak terus tidur walaupun selepas berbaring semula. Itu bukan kegagalan. Bermula malam ini, standard kejayaan bukanlah tidur serta-merta tetapi tidak menjadi gelisah. Jika anda dapat menjaga badan anda tetap santai tanpa rasa cemas, anda telah bertindak balas dengan betul pagi ini. Apabila tindak balas ini terkumpul, pemulihan fizikal anda pada keesokan harinya akan berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan, terjaga pada waktu subuh adalah tanda bahawa otak anda masih hidup dan aktif. Anda hanya belum tahu cara mengendalikan tenaga itu. Sekarang anda sudah tahu kaedahnya. Malam ini, jangan takut. Ini adalah masa yang damai untuk anda menenangkan fikiran dengan senyap. Hanya dengan mempunyai pemikiran ini sudah cukup. Saya dengan ikhlas mengucapkan tahniah kepada semua yang telah bersama saya begitu lama hari ini demi kesihatan anda. Saya harap malam ini anda akan mendapat tidur yang nyenyak dan selesa lebih daripada sebelumnya. Saya akan berjumpa anda lagi esok dengan lebih banyak strategi kelangsungan hidup yang berguna. Jaga kesihatan anda hari ini.